Hai guys, so korang tahu kalau nak beli rumah korang kena prepare 10% down payment kan. Sebagai contoh, kalau rumah tu harga dia RM500,000, so korang kena prepare 10% which is RM50,000 sebagai down payment. Tapi mari dekat sikit, saya nak ajar kat korang satu cara untuk beli rumah with zero down payment. So korang kena tahu, developer diorang punya kerja dia nak habiskan jual rumah tu kan. So macam mana dia akan kasih korang rebate berapa persen. So depends atas developer. Ada yang kasih 0% lah of course, ada yang kasih 3%, 7%, 10%, ada sampai kasih 15% pun ada. Contohnya developer kasih 7% kan. So kalau 7% down payment korang kena bayar 10%. So 10 tolak 7 korang kena bayar 3% down payment je lah. So kalau korang harga rumah tu RM500,000, 3% hanya RM15,000 saja. Tadi RM50,000, sekarang korang bayar RM15,000 je. Sesetengah developer akan kasih korang maybe 10% rebate. So 10% tu dia akan kontra dengan 10% down payment tu. So korang tak payah bayar apa-apa pun. Tapi this rebate hanya apply untuk new project sahaja. Untuk subsale sangat jarang. Mungkin jadi discount, tapi yang tu kita akan cover maybe next video kalau ada orang nak tahu. Korang tanya je ejen korang, bro ada tak rebate untuk projek ni? Kalau tak tanya, tak dapat kan. So just tanya je. Kalau tak, boleh je PM saya akan cuba tolong. Okay, Assalamualaikum.